Cuba bayangkan ni, ada 5 kesultanan Melayu yang hebat. Masing-masing dengan kerajaan berdaulat, tiba-tiba je diletakkan di bawah satu pentadbiran asing. Bukan sebab perang besar, tapi sebab satu permainan strategi yang sangat licik dan makan masa. Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, jom kita bongkar kisah di sebalik pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni. Tengoklah bangunan ni. Bangunan Sultan Ibrahim di Johor. Ia bukan sekadar bangunan biasa tau. Ia macam simbol kekuatan, kemodenan dan keyakinan sebuah negeri. Tapi kan, persoalannya, macam mana sebuah kuasa besar macam Johor dan 4 lagi negeri Melayu yang lain boleh sikit demi sikit jatuh bawah pengaruh Empire British? Inilah yang kita nak kupas hari ni. Okey, sebelum kita cerita pasal strategi British, kita kena undur sikit masa ke belakang. Cuba bayangkan, keadaan masa tu ada 5 buah negeri Melayu yang unik. Setiap satu tu ada cara pemerintahan sendiri, ada identiti sendiri. Kiranya, memang kerajaan yang berdaulat lah. Kelima-lima negeri ni, dia bukan sama tau. Cara diorang jalan pun lain-lain. Kalau kita tengok yang kat utara macam Perlis dan Kedah, diorang banyak berhubung dengan Siam. Kelantan pula, dia ada sistem jemaah menteri dia sendiri, unik tu. Terengganu pula memang kuat dengan perlembagaan dan undang-undang berasaskan Islam. Dan kemudian ada Johor, yang ni lain sikit. Dia dah main peringkat antarabangsa, siap ada hubungan dengan Eropah dan Jepun lagi. Jadi nampak tak, kawasan ni sebenarnya sangat hidup dan pelbagai, bukan statik. Jadi, mesti kita tertanya-tanyakan, kenapa pula British, empire paling besar kat dunia masa tu, tiba-tiba minat dengan negeri-negeri ni? Apa yang ada kat sini? Sebenarnya, ia bukan satu sebab je, tapi gabungan beberapa benda. Ada cita-cita, ada rasa takut dan, ada kepentingan ekonomi. Benda ni macam main catur, tapi versi negara-negara besar. British nampak negeri-negeri ni sebagai highway perdagangan yang penting gila, sambungkan Siam dengan Singapura. Tapi pada masa yang sama, diorang ni risau. Yelah, kuasa barat lain macam Perancis, Jerman, Rusia, malah Amerika, semua tengah usah-usah tempat ni. Diorang tak boleh lepaskan peluang. Lepas tu, jangan lupa, kekayaan hasil bumi kat sini memang melimpah ruah. Dan nak bagi nampak cantik sikit tindakan diorang guna alasan, Siam tu lemah lah, tak boleh jaga kawasan utara. Jadi, British pun masuklah campur. Tapi, ia bukan pasal duit dan kuasa semata-mata tahu. Untuk halalkan apa yang diorang buat, British guna satu idea ni. Kononnya, idea yang mulia lah. Dipanggil beban orang putih. Diorang cakap, kita orang datang ni nak bawa kemajuan, nak bagi tamadun. Padahal, yang sebenarnya ia cuma alasan untuk diorang besarkan lagi empire diorang. Satu benda pasal British ni, diorang bukan setakat kuat tentera je. Diorang ni licik, pandai berstrategi. Dan untuk kuasai negeri-negeri Melayu ni, diorang tak guna satu cara je. Ada 2 strategi berbeza. Satu untuk negeri-negeri kat utara, yang ni guna diplomasi, nampak macam kemas. Lagi satu, untuk Johor, yang ni diorang main perlahan-lahan, guna tekanan. Okey, kita tengok dulu strategi pertama. Untuk negeri-negeri utara. Cara diorang ni memang bijak. Daripada berdepan terus dengan sultan-sultan kat sana, British potong jalan. Diorang terus pergi berunding dengan Siam. Sebabnya, masa tu, Siam ada pengaruh yang kuat kat kawasan utara. Dan benda ni bukan berlaku dalam satu malam tau. Proses ni makan masa dekat 100 tahun. Dia mula sikit-sikit dari tahun 1826 dengan perjanjian Berney. Itu langkah pertama aja. Lepas tu ada lagi perjanjian lain, tahun 1897, 1899, 1902. Setiap perjanjian ni macam makin ketatkan lagi cengkaman tu. Dan akhirnya, kemuncaknya pada tahun 1909 dengan perjanjian Bangkok. Dengan satu tanda tangan je, Siam secara rasmi serahkan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu kepada British. Memang satu strategi diplomasi yang sangat berkesan. Tapi Johor ni cerita lain. Kat sini, British tak boleh nak guna Siam. Jadi, diorang kena tukar taktik. Daripada cara yang laju macam kat utara tu, kat Johor diorang main cara slow and steady. Guna tekanan diplomatik dan kewangan sikit demi sikit untuk tundukkan Johor yang kaya dan maju ni. Pergelutan ni bukan sekejap, makan masa berpuluh-puluh tahun. Mula-mula ada satu perjanjian kecil tahun 1855 yang bagi British pintu masuk. Tapi Johor ni bukan calang-calang, diorang lawan balik. Tahun 1879, bila British nak letak residen, Johor tolak.
Bila British offer nak bagi pinjam duit buat kereta api, Johor tolak juga. Sebab diorang tahu pinjaman tu ada udang di sebalik batu. Tapi British ni tak pernah putus asa. Diorang tekan. Sampailah tahun 1914, akhirnya Sultan Ibrahim terpaksa terima seorang penasihat British dan berakhirlah perjuangan panjang Johor untuk kekal merdeka. Jadi, hasil daripada dua strategi yang berbeza inilah wujudnya satu sistem pentadbiran yang baru yang agak unik. Namanya Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. So, apa benda sebenarnya Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu ni? Macam mana ia berfungsi? Okey, ia tak sama macam negeri-negeri bersekutu yang lain tu. Yang ni, dia tak digabungkan jadi satu unit. Kiranya gabungan yang longgar je. Atas kertas, nampak macam Sultan ada banyak kuasa lagi, ada autonomi. Tapi, realitinya, bayang-bayang British sentiasa ada di belakang tahta. Nak faham beza dia, cuba bayangkan macam ni. Negeri-negeri Melayu Bersekutu tu ibarat satu syarikat besar. Ada seorang CEO, iaitu Resident General, yang buat semua keputusan penting. Tapi, negeri-negeri tidak bersekutu ni pula lebih macam sistem franchise. Walaupun bawah satu jenama British, setiap pemilik cawangan, iaitu Sultan, ada lebih banyak suara untuk uruskan cawangan atau negeri masing-masing. Secara asasnya, sistem ni ialah sistem kawalan melalui nasihat. Nampak macam baik kan? Diorang letak seorang penasihat British dalam setiap negeri. Tugas dia untuk menasihatkan Sultan dalam semua hal, kecuali hal agama Islam dan adat Melayu. Bijak kan? Diorang kekalkan rupa sistem lama, Sultan masih ada, Majlis Mesyuarat Negeri masih berfungsi, tapi sebenarnya semua keputusan penting dah dipengaruhi oleh British. Nampak macam perkongsian, tapi sebenarnya ia satu pengambil alihan secara senyap. Jadi, wujudnya dua sistem berbeza ni, bersekutu dan tidak bersekutu, bukan setakat beza cara takbir je tau. Ia dah macam melukis satu garisan baru dalam landscape politik tanah Melayu masa tu. Dan persoalan besar yang tinggal untuk kita fikirkan ialah macam mana legasi dua sistem yang berbeza ni kesannya mungkin masih ada sampai sekarang dalam pembentukan negara kita hari ni. Cuba kita renungkan bersama.